The next stop is Chorley. Hey guys, good morning. Sekarang pukul 8.40. Aku dah sampai dekat Chofu. Chofu ni dia macam rawang lah. Cuaca macam mendung-mendung sikit. Sini tak nampak macam busy sangat dekat Tokyo. Lepas tu foreigner pun tak ramai. Aku dapat sedikit pandangan pelik je kat sini. Dah jumpa dah. Kitaro aku. Kitaro. Anime favourite aku pasal yokai. By the way, ni bapak dia. Bapak dia mata. Tanggung dia. Awal sangat aku rasa. Apa kedai pun tak buka lagi. Lapar ni. Singgah kombini jap sebab aku dah berbulu. Nak kena scan pula mana yang halal, mana yang tak. Banyak es krim. Sikit es krim. Boleh balik. Sedap. Sangat praktikal. Dia ada penutup Sedap tu. Custard taiyaki ni. Sedap kan? Ohayou gozaimasu. Ni ramen yang dia selalu makan ke? Sampai dah kedai yang aku nak pergi. So, ni adalah cafe / kedai souvenir. Aku memang suka pasal yokai. So situlah jalan ke Jindaiji Temple. Jumpa satu lagi, Norikabe. Comel je yokai ni. Dia macam kertas ke batu berterbang. Sini je. Dia orang pun tu pun tak sini langsung foreigner aku je. Sampai mana tadi aku pun tak tahu. Aku nak buat pose 5 supaya nampak belakang tu hutan macam frame. Sejuk gila. Padahal sama ni. Orang Jepun ni aku rasa memang suka berjalan lah. Yelah, negara diorang sejuk nak berjalan okey lah. Kita Malaysia panas. Sekarang kita nak pergi Jindaiji Temple daripada Tenjin-Dori Street tadi. 20 minit daripada situ. Diorang ada bas tadi kat depan, tapi aku malas nak mengamalkan gaya hidup sihat. Alhamdulillah ada makanan halal dekat Tofu ni. Sejuk betul guys. Menggigil tangan aku. Macam kat Jepun ni ada aircon kat langit. Punyalah sejuk. Sejuk. Hujan kot dah 2 hari. Oh, cantiknya. Rumah dia ada hydrangea. Dah sampai. Sunyi sini. Duduk je penat. Tengok. Besar dua anjing dia. Comel. Kat sebelah temple ni ada kedai-kedai. Ada patung Daruma. Murah-murah weh. Kau tengok ni, satu stick 250 yen je.
RM500 je. Ni aku beli kat sini. So kat sini cash only. Aku rasa ni gula-gula, comel je. Banyak hydrangea. Love hydrangea. Comelnya Haruta. Nama dia Haruta guys. So ni dah kedai yang buat kiln tu. Pukul 11 buka. Oh, banyak gila hydrangea kat sini tu, cantik gila. Dia macam area-area kampung yang bila korang pergi macam wow. Memang tak ada langsung orang yang bukan Jepun kat sini. Memang aku je kat sini. My favorite Mitarashi Dango. So, kita dah habis dekat Jindaiji Temple. Aku baru tahu yang Kitaro Chaya tu rupanya dah pindah yang pergi awal-awal tadi. Kita nak pergi balik Kitaro Chaya tadi sebab tadi dia buka pukul 10. Tadi aku nak minum sekali bila aku tanya dia some product contain pork. So aku macam lah sedap jujur. Lagi Ikebukuro. Tapi tengah hujan macam ni tak tahulah kan. Arrive at Sunshine City Ikebukuro. Sampai Ikebukuro City of Anime. Ada catai. Woohoo. Akhirnya jumpa kedai yang halal dekat Ikebukuro Green Hunter. Siap ada sign halal lagi. Kena turun. Aduh. So ini menu dia. Hamburg. Sedap ni. Aku nak bulu dia ni. Bergasap. Ada nasi. Jom makan. Bismillah. Kita dah sampai anime yang paling besar dekat Jepun ni.
dengan saya. Handsome-nya. Oh, Itachiku. Next stop, Comel, Studio Ghibli. French toast. Sikit. French toast. Ini sos caramel, ini apple cinnamon, ini blueberry. Sedap weh, lembut. Aku carilah bentuk kedai ni kat mana. Rupanya dia dekat bawah. Kena masuk kat situ. Tada, dah sampai kedai yang situ. Jom masuk. Sampai. Hik-hik. Baru buka guys. I want the spicy version. Seno! Yosho! Yosho! Weh, terbakar. Terbakar banget. Wow! I haven't touched it. Do you want to try that piece of fried chicken? You sure? I'm full already. I'm getting there too. That's why I asked. It's like a really big bowl. In Malaysia, they have the same ramen store, but the bowl is quite small. Maybe it's because our portion. So aku dah nak on the way balik ke KL. Sekarang pukul 11.70. Semalam aku terkejut dengan siren earthquake. Memang gempa bumi lah semalam. Memang shaking. Semalam aku kat hotel, macam baik belum tidur. First time tau, phone aku bunyi alarm yang kuat, yang macam Jabatan Meteorologi Jepun punya. Oh, memang scary semalam. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Alhamdulillah, hari ni aku balik. Bye Japan. See you again someday. Terima kasih kerana menonton vlog aku guys. Jumpa lagi di vlog tahun depan.